Tapi dia cakap, awak cepat tak ni, kena lari dulu sikit. So lari lah Tapi kita. dah lambat train lah. Kan letak aku book private jet ni. Tahu-tahu ada kedai Singapura lah. Jauh-jauh datang ada Singapura lah. Selalunya dia lambat. Dia jarang-jarang dia awal. Ini seorang-seorang je. Andy dia naik kereta lain. So pukul 4.40 Jakarta trip in the morning. Tak tahu apa jadi hari ni. So tunggulah jadi lagi Andy. Jakarta becoming free. Jakarta. So, kita pun tadi tak tidur lagi. Hari ni first day Tak kan? tidur di semalam. Hey Arin! Sini. Okay, kita ada Arin, team daripada Indonesia. So, today basically kita nothing much plan pun. Arin cakap nak pergi pantai. Pergi pantai Ya, ke? pergi pantai. Confirm? Pagi-pagi pergi pantai. Kita try lah tengok. PM kita boleh di Okay, so sekarang Indonesia time pukul 9 pagi. Kita tadi bertolak daripada pukul 6. 6. Kita orang siap lambat 45. lagi. Andy ni pasal. Kita orang berlari dekat airport. Sebab dia kata okey banyak masa. Tapi sebenarnya kita Kita tadi masuk 6.30 kan? Actually tadi dah tak dapat masuk dah. Tapi dia cakap, awak cepat tak ni, kena lari dulu sikit. So lari lah tapi kita. dah lambat train lah apa. Kan letak aku book private jet ni. Dia geng, dia macam kita pergi trek tapi pagi cari breakfast. Macam tu lah. Nanti pip kena blur sikit lah. Yeay. Okey, kita dah sampai dekat location seterusnya. Okay, kita baru touchdown, kita dah berjalan ke location seterusnya. Ari, nama tempat ni dah lupa lah nama dia apa? Pantai Indah Kapok. Nanti korang tengok dekat situ, kita highlightkan nama tempat ni. Kita orang pun first time dekat sini, tak tahu apa yang ada. Tahu-tahu ada kedai Singapura lah. Jauh-jauh datang ada Singapura lah. Tengok ni. Pedal tepi pantai. Kau bawa Abel? Payung di Jakarta punya laut. Before kita nak masuk Ubud, dekat mana? Apa nasi padang? Dah dengan aunty. Dia kalau dengan nasi padang Aring mimpi ngeri dia. Kenapa? Hari-hari tu, makan. hari-hari makan nasi padang. Tapi boleh je. Okey. Boleh? Atau Oh, good. ayam masakan Sunda mau? Boleh lah. Apa-apa yang Arin Anything, Arin suggest. Makanan Sunda ada, ayam gepuk ada. Kalau di Malaysia ayam gepuk famous sangat. Dia open Sebelum kita nak masuk pergi hutan, nak bawa dia ni semua masuk hutan, sekejap lagi Arin pun kena gigit nyamuk. So kita layan je dulu kat Jakarta trip Makanan Sunda guys. Jom makan! Lapar! Tadi kedai tutup lah dekat pantai. Tak apalah, kita try makan lain. Ni dia cakap makanan Sunda. Tak kisahlah apa-apa pun. Dalam ni ke? Apa? Ya. So, maybe kita akan set few challenge untuk 4 hari kita dekat sini. Banyak. Hari ketiga dengan hari keempat kita akan full pergi natural challenge ni semua.
Jan tanya kalau parking dekat mana. Dia cakap ni B1. Dekat bawah ada B2, B3, B4. Jan bagus. Okey lah kalau macam tu. Dia memang cuma bagi information je kan. Okey. Inilah dia tempat kita akan bermalam hari ni. Kita akan stay dulu sini. Okey lah. Dalam gambar nampak sebesar sikit. Tapi dia punya setting okey lah. Tak. Tutup. Hai guys, hari ni kita dekat Sun Regis Jakarta. Kita ada meeting dengan kita punya distributor hari ni, so jom check it out. Check it out. Jumpa kita. Bersama ya? Ya. Baru pagi tadi bang. Dulu saya hantar anak-anak ke atas dulu. Okey. Okey. Nanti Alhamdulillah meeting pun dah selesai. Perut pun dah lapar sekarang. Dia macam ni lah overall hari ni sebenarnya daripada siang tadi kita macam sedikit Jet lag. Kita jet lag 1 jam. Tu yang dia macam slow pace sikit. Alhamdulillah hari ni meeting settle. Production pun settle. Segment is gonna be tomorrow. Okay, kita look forward for another 3 days ataupun tambah lagi 1 minggu. Kerja pun macam makin banyak sekarang ni. Lampu pun makin terang, jalan pun makin terang. Kita teruskan je lah perjalanan ni. InsyaAllah doa yang kita orang, semoga rezeki yang kita orang tengah nak buat ni korang pun boleh terasa lah impact dia dalam kehidupan korang. Okay, terima kasih. Bila kita ada kena Jarum coklat. Ni pertama kali coba mi Aceh. Ya. First time. Okay, let's go. Jadi kita cuba lah. Mi, macam mana nak sebut dia? Mi Aceh tumis. Aceh tumis. Dia ada goreng. Dia ada tumis dengan ada rebus. So tadi aku try ambil yang tumis sebab dia cakap recommendation. Tapi aku macam tak ni. Ada roti canai tu. Ya. Roti canai susu. Rare tu. Roti canai gula. Lepas tu Teh tarik. usually banyak-banyak tempat kita pergi kan. Es jeruk sama Manis. es teh manis. So ni macam antara first time lah jumpa kedai-kedai yang Macam Malaysia. So Aceh pun Sikit. macam Malaysia sikit. somehow kan, Yeah. berjiran kan. Okay, makanan dah sampai. So ni ada daging apa tadi? Ni Mi nama Aceh dia, daging rebus. Tumis. Dia macam kuah kari sikit Dia macam kuah padang Taste test. Okay, kita try Taste Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kita cuba Mi Aceh. Macam apa? Rasa dia macam Kuah sate Padang kan? macam mi kari sikit lah. Mi apa? Mi Bandung. Tadi ni. Macam mi Bandung sikit rasa dia. Kalau datang Kali Batang, boleh datang dekat Kedai Aceh. kedai Aceh. Panggil dia Bang Johnny. Bang Johnny, thank you resepinya Bang Johnny. Bang Johnny sponsor nanti. So kita jumpa esok lah ya. Enjoy.